Badan Pengurusan bersama Putra Intan Dengkil telah mungkir janji dan enggan ingkar perintah mahkamah session sepan hancur Badan Pengurusan bersama Putra Intan mana keadilan. Kita mohon Ketua Pengarah SPRM Tan Sri Azam Baki dengan segeranya tangkap pengurusi badan Putra Intan dengan segera daripada bulan 7 tahun lalu sampai sekarang Encik Musa yang sakit kronik merana tangkap atau bayar segera no kompromi nobody is above the law. Jadi masa banjir keseluruhan dia punya LV, electrical semua dah tenggelam. Jadi dalam masa 7 hari kami selesaikan semua bagi operasi sepenuhnya dengan sistem air dan juga sistem api. So saya punya claim mula-mula dia tak nak bayar, tapi bila saya kata saya nak tutup api apa semua, insurans bayar RM200,000. Jadi balance ni yang ni dah sekali balance ni dia dah tonggak lagi dah 4 tahun tak bayar. Bila kita bawa ke mahkamah dia janji nak bayar, tak bayar sampai hari ni. Ini dah insurans kata dah bayar habis dah. Tapi saya tak tahu ke mana duit tu pergi. Tengok dalam hal ni ya. Dia janji nak bayar tu bulan Mahkamah Session telah memberi hakiman defendant iaitu pihak pengurusan ni harus membayar kepada plaintiff Encik Musa jumlah penyelesaian sebanyak RM270,400 jumlah penghakiman yang bertarikh 7 hari bulan Julai 2025. Defendant akan membayar kepada plaintiff jumlah penghakiman dalam bayaran seperti berikut: RM150,400 pada atau sebelum 7 hari bulan Julai 2025 dan baki RM120,000 akan dibayar dalam masa 6 ansuran. Tengok berapa celaka dia ni ya. Dia cabar mahkamah tahu. Dia cabar kehakiman. Mana adalah kedudukan kredibiliti kehakiman. Kita akan memohon jasa baik dan saya akan tulis surat hari ini juga dan akan serahkan kepada Pejabat Ketua Hakim Negara besok supaya bertindak dalam hal ni. Kita mahu mana-mana orang, mana-mana individu, mana-mana yang berkuasa, tak berkuasa, yang ada pangkat, darjat, kepala hotel dia kita tak lantak. Hakim, apa dia kata, you kena ikut. Ini badan pengurusan. So, apakah tindakan COB? Pengurusan bangunan COB Pesuruhjaya Bangunan harus bertindak. Mereka jangan berpoya-poya dalam hal ni. Ini isu di mana beliau sekarang penyakit bawah pinggang stage 5 tau, dah sampai. Duit dia keluarkan semasa pandemik Covid, tempat ni banjir. Dia gunakan modal dia daripada syarikat Zaika Power System. Sampai dia keluar duit pergi mahkamah dan menang kes. Tapi sampai sekarang dia macam cabar lah. Dia cabar kehakiman. Ini contempt of court tau. So kita daripada Sekretariat Bahana Kesetiaan Negara, kita tak suka mana-mana orang cabar. Dia orang susah. Dia keluarkan duit dia. Dia nak dapatkan duit balik. Kehakiman telah diberi. Tapi masih dia steady juga, selember juga. So kita kena ajak dia lah. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Ini bulan baik. Kita bagi tahu dia. Kita bagi tahu dia dalam masa 7 hari dia kena settle dia. Pada masa yang sama besok kita akan serahkan satu memorandum kepada Yang Amat Mulia Ketua Hakim Negara untuk tengok balik kehakiman yang telah diberi. Dia mungkir janji, dia langsung tak peduli apa kehakiman yang telah diserahkan. Okey? Sekian. Ada apa-apa persoalan? Musa tahu tak yang sekarang ni okey ke payment dia? Insurans dah bayar tapi saya tak tahu apa dia buat dengan duit tu. Tengok biasa insurans akan bayar kepada badan pengurusan. Insurans mereka akan bagi dia punya apa ini semua, apa yang telah dibelanjakan kepada pihak insurans. Insurans akan bayar kepada badan pengurusan.
Ini Encik Musa dia dah check dengan insurans. Insurans kata saya dah bayar kepada dia. So mana duit itu? Sepatutnya dia minta, bukan apa dia minta demi hak. Modal yang dikeluarkan, apa yang dijanjikan oleh mereka hitam putih, oleh kerana ada hitam putih baru dijatuhkan kehakiman. Okey? Para hakim dan peguam dia akan tengok kaji selidik semua, baru hakim tengok okey betul hitam putih semua okey cantik, baru dia bagi penghakiman. Ini daripada bulan 7 sampai sekarang dia kena bayar penalti tau. Daripada bulan 7 sampai sekarang kalau kita kira bunga itu semua dia kena bayar. Itulah kita bagi dia 7 hari daripada hari ini. Hari ini berapa hari bulan 24. 24 hari bulan. So 7 hari saja kita bagi kepada dia. Dalam 7 hari ini dia kompromi dengan dia. Kita tak kompromi lah. Kalau dia compromise dengan dia, Encik Musa, dia settle dia punya duit, okey cantik. Kadang-kadang dia akan tahulah apa yang kita akan buat dari segi undang-undang. Management company ni daripada dulu sampai sekarang sustain ke boleh? Masih lagi terintan tu lah management dia. Tapi saya tak tahu lah dia punya pengurusi dah tukar tak tukar, saya tak tahulah. Sebab saya tak boleh masuk ni. Gambar saya dekat situ, saya dilarang masuk. Tengok badan pengurusan dia boleh ditukar jadi badan pengurusan satu saja. Tapi badan komuniti juga dia tukar-tukarkan chairman, setiausaha ni. Tapi mereka memberi semua tugas dibuat oleh badan pengurusan. Tapi badan pengurusan masih mereka kekal. So perintah mahkamah kalau dia tak peduli kalau apa jenis apa kedudukan COB, Pesuruhjaya Bangunan, Selangor harus bertindak. So kita dah hantar email kepada pengurusi Pesuruhjaya Bangunan dan surat sekarang kita telah siap memorandum secara halus kita kena buat cantik-cantik. Besok kita akan serah, bawa dia, kita serah kepada ketua hakim. Datuk, selepas 7 hari nak buat demo dekat Pesuruhjaya Bangunan tu? Ya. Dalam 7 hari tak selesai, kita akan pergi COB. COB ni SUK lah, Setiausaha Kerajaan. Commissioner of Building. Ya, Commissioner of Building.